Padahal pada dengan mandi dah. Bapa mau ambil wudu. Menunjukkan mengambil wudu bukan sekadar zahirnya membasuh anggota-anggota tu, tetapi membasuh hakikat anggota tu. Mu kena mari kakak tu. Bukan mana aku basuh muka kau basuh nak. 3 kali sunat. Asal rata air. Itu pekoh kata. Tadi cuci dah tadi. Mu mandi cuci. Mu mengambil wudu suci. Sebab itu aku ambil kira cuci dan suci. Apa? Kita orang Islam ni bukan setakat cuci, tetapi lebih pada tu lagi suci. Mu kena menemusikan siapa kita mu. Bukan setakat aku kira perkara zahir sahaja. Sebab itu aku suruh mengambil wudu. Ni mu ambil wudu bong. Kamu mulut tu juga menyapa. Kaki hang basuh kaki tu juga mutai ke lain. Telinga hang basuh telinga tu juga mendengar kakak lain. Hidung hang basuh musuh air tu hang hidung ni juga mencium kakak lain. Mu hidup benda lain. Pala hang basuh tu pala ni mu fikir kakak lain. Mu tak fikir tah malam ni, tah dinari ni, tah pagi esok mu akan mati. Mu tak mikir. Pasal mu basuh sebasuh-basuh. Allah Ta'ala dia sebut ketika Nabi nak Isra wal Mi'raj, subhanallazi asra bi'abdihi. Tuhan sebut hamba, tak sebut rasul, bi rasuli, bi nabi. Tak. Dia sebut hamba pasal pangkat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah hamba. Nah ya, kita dia ingat kau bila sebut bi rasuli, bi nabiyyi, bi habibi. Tapi Nabi sebut hamba. Nak ayatnya, inilah darajat yang paling mulia sekali bila manusia menjadi hamba-Ku. Kita ni nak jadi mulia, kita kena jadi hamba Allah Ta'ala. Soalnya sekarang ni di mulut jadi hamba Allah Ta'ala, tapi hakikatnya jadi hamba orang lain. Minta maaf lah kalau amu tidak sebut gitu. Tapi amu pasti ada, Datuk ada. Terima kasih. Mak gitu. Tu email pun basic dengan amu juga dia. Datuk ada dia. Dia takut amu tak tahu. Gitu. Terima kasih tu email. Kabar-kabar amu tak sebut dah. Sebab tu Datuk mana? Dia duduk tinggi pada orang kan. Sama level dengan pengkuliah. Datuk tuan-tuan. Tak apa Datuk, alhamdulillah. Dia kenal nama, dia faham nama perangai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala kasih dan sayang pada kita, Allah Taala masih lagi memberi peluang kepada kita. Sebab tu Allah Taala jemput kita ke rumah dia. Tercetus saja di hatimu nak mari rumah aku. Lah litah nak mari masjid. Mutlitah tu aku beri pahala dia. Nak ya. Jadi tak payahlah mari pakallah hak tu. Gitu. Ayah peng tuan-tuan. Mutlitah lah nak mari tu aku beri pahala dia. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarrah, bisikan hatimu, telitah di hatimu tu, benda kebaikan, aku beri pahala dah. Tu aku bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak ya. Pasal kih mutlitah benda molek nak mari rumah aku. Apatah lagi bila mu memulakan gerak kerja mu nak mari rumah aku, mu mandi. Orang Tino tanya, "Wan apa mandi ni?" Nak pergi masjid. Pekoh kata hukum sunat. Sunat mandi. Kita pun tak mandi pasal sunat. Kita tak nampak di sebalik sunat tu
1001 khasiat Allah Ta'ala bagi. Walaupun bunyi sunat. Ini menandakan mu nak cucikan tubuhmu pasal nak mari ngadak aku, raja segala raja. Walaupun mu tidak hurah lagu tu, bapa mandi kerana nak pergi masjid. Bapa mandi kerana nak pergi ngadak raja segala raja, Malik Yaumiddin. Secara hakikatnya mu mandi kerana mu nak menyucikan tubuhmu. Nah ya. Pasal nak mari ngadak raja, baca mu mandi. Kerana mu mandi nak mari rumah aku, nak membesarkan mentaati aku, nak memuliakan aku, setiap air mandianmu itu, yang mu mandi itu akan gugur bersama dengan dosa-dosamu. Mu tak khabar tu. Mu ingat kau mandi biasa bu gitu. Mu memang tak mikir sama mu. Oh, kalau ikut RM mu bangun gitu lah. Oh, ya. Nah. Kenapa? Aku gugurkan dosa-dosamu bersama dengan air mandianku. Hak mu mandi tak aku gugur dosa. Bukan setakat tu saja. Selepas mu mandi, mu perasan tak? Mu ambil wuduk pula. Kalau pada adat tak payah wuduk dah. Mu mandi tadi dengan sabun, dengan shampoo. Mu beruh nak kaki. Cuci benar dah tu. Cuci benar. Tapi bapa mau ambil wuduk lagi. Walha mu basuh muka, mu basuh telinga, mu basuh kaki, mu basuh hidung, mu komo, mu basuh pada. Tadi mu mandi tadi. Pada mu shampoo. Hak tak ada rambut tempat lain. Orang shampoo dia shampoo kata. Dia nak tunjuk dia ada rambut. Biar panah pun. Orang tak ada rambut shampoo panah pada. Tapi nak agah tu nah. Tobik luar pakai piuh padahal dia botok. Orang shampoo dia shampoo nak gitu. Padahal pada dengan mandi dah. Bapa mau ambil wuduk. Menunjukkan mengambil wuduk bukan sekadar zahirnya membasuh anggota-anggota tu, tetapi membasuh hakikat anggota tu. Mu kena mari kakak tu. Bukan mana aku basuh muka kau basuh nak. 3 kali sunat. Asal rata air. Itu pekoh kata. Tadi cuci dah tadi. Mu mandi cuci. Mu mengambil wuduk suci. Sebab itu aku ambil kira cuci dan suci. Apa? Kita orang Islam ni bukan setakat cuci, tetapi lebih pada tu lagi suci. Makanya orang kafir buat. Tidak jatuh atas tanah pun. Persediaan dia lebih bersih pada kita mungkin. Memang dia cuci, tapi tidak suci. Mu kena menemusi siapa kita mu. Bukan tak ada aku kira cara zahir sahaja. Sebab itu aku suruh mengambil wuduk. Ni mu ambil wuduk bong. Kamu mulut tu juga menyapa. Kaki hang mau basuh, kaki tu juga mutak lain. Telinga hang mau basuh, telinga tu juga mendengar kakak lain. Hidung hang mau basuh, musuh air tu, hang hidung ni juga mencium kakak lain. Mu hidup benda lain. Pala hang mau basuh tu, pala ni mu fikir kakak lain. Mu tak fikir tah malam ni, tah dinari ni, tah pagi esok mu akan mati. Mu tak mikir. Pasal mu basuh, sebasuh-basuh. Celek daripada mata pagi sampai kau tidur. Kau dia mu mikir. Cari makan. Ada makan. Bah cari makan. Ada gu rumah, lepas tu tidur. Esok cari makan pula. Pasal otak mu mikir. Mikir hak tu. Mu tak mikir pagi esok nak sembahyang subuh mana. Nak jemaah masjid mana. Mu tak mikir. Tapi hari-hari mu basuh kepala.
Bahah dia suruh pekoh Aceh kita pun tak apa dah. Mau buat ceh gitu. Maknanya ceh mau fikir tak apa dah. Pagi ni aku nak sembahyang subuh man. Jak daripada macam nak isapa ke sipel jetih ni. Berapa butir masjid ada sepanjang. Umur 60, 70 tahun tak ada lagi mikir pagi esok nak sembahyang subuh man. Duk mikir pagi esok nak makan man. Kenapa? Angguklah kau ni. Oh jolo ustaz tu ayat memel lah. Kalau tidak jolo marah dau ke. Nah ya. Angguk pagi esok tak hari. Angguk ni kira. Kita kalau nganuk kita kata, "Kerti kau apa kata ni?" Dan ngalah kali kata, "Angguk saja, patut wak kau." Kita dengan no. Mereka gitu juga. Angguk. Rubuh mari. Mereka kata, "Hak tak marilah, hak mari." Mu cucikan tubuhmu dan mu sucikan anggotamu. Anggota-anggota yang mu sucikan itu yang menyebabkan mu masuk neraka kerana tu dan mu masuk syurga kerana tu juga. Batu mu sucikan. Orang masuk neraka kerana mata, orang masuk neraka kerana kaki, orang masuk neraka kerana tangan, orang masuk neraka kerana telinga, orang masuk neraka kerana kepala. Anggota-anggota yang menjurus ke arah benda yang mendatangkan maksiat. Apa? Membasuh, mencucikan, sucikan benda tu. Sebab itu kita pergi Mekah tuan-tuan. Bila kita melontar 3 jumrah. Setiap jumrah 7 butir. 7 butir. Pasal 7 anggota yang menyebabkan kita masuk neraka dan kita masuk syurga. Bukan lota bismillahirrahmanirrahim. Makmum berapa butir dah? 5. 2 lagi bung pokoknya. Kelip bawa mulut tu juga, kelip bawa fikiran tu juga, kelip bawa kaki tu juga. Mula-mula seminggu kelip Mekah mari, lepas tu dia 2 minggu tak nampak Melangor tak ada. Pasal mun tak lepas. Dia ada hubung kait belaka ayat falsafah daripada ibadat. Kita duk ngaji hak gitu ya. Hak ni pun tak ngaji-ngaji, tak mari pun. Nampak? Air mandi yang mu tu aku gugurkan bersama dengan dosa-dosamu. Lepas mu ambil wuduk pula. Sudah mu mengambil wuduk, mu pakai pakaian. Dan memilih pakaian yang comel, yang bersih, yang cuci dan suci. Cuci daripada najis. Suci daripada benda yang hakikat haram. Mu pakai pakaian baju curi. Mu pakai piah curi. Mu pakai pakaian yang curi. Sembahyang muslah tapi tak boleh pahala. Cuci tapi tidak suci. Nampak? Yang nak main-main tuan-tuan. Bila mu pakai pakaian yang nak sembahyang tu, mu pakai dengan pakaian comel, bersih lagi. Pasal mu tahu nak pergi ngadak aku. Nak ngadak raja, segala raja mesti pakai comel, mesti pakai bersih. Bukan ikut dia boleh pakai. Orang masuk istana nak jumpa raja, tanya datuk, dia terima pingat datuk. Habis hitam pakai stocking tak boleh ada jalur kuning so pun sikit-sikit tak boleh. Masuk gawat istana suruh selok pun ada pen cuci buat kena hitam belakang. Hak putihnya gigi dengan mata. Bawa lain hitam belakang. Samping tak boleh serupa sokses dengan tueku. Ai nampak lebih demo samping demo. Tak boleh tuan-tuan, tanya datuk. Ni nak ngadak raja siapa kita? Ni nak ngadak raja, segala raja ikut dia pakai. Pun t-shirt Red Warrior. Maya duduk soh yang kedua. Hak belakang kata Red Warrior kalah dah. Tak boleh masuk dah nak macam. Kecik habis di belakang. Bahan sokkan pakai pula round up baik untuk anda. Tak teringat Jumaat ni nak mengaca dah.
Duk tengok orang undak. Sebab itu sunat pakai putih hari Jumaat. Ingat kau kain kapel. Ya. Macam penceramah tak apa lah.